Kami bersahur, kata Zaid bin Sabit, kami bersahur bersama Rasulullah SAW. Kemudian terus pergi untuk solat subuh. Lepas sahur kami terus solat subuh. Lalu seorang sahabat bertanya, Anas bin Malik bertanya, berapa lama antara sahur dan azan tersebut? Lepas Nabi sahur kemudian masuk azan, berapa lama tempohnya? Jawab Zaid, kadarnya 50 ayat Al-Quran. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau surah Yasin berapa ayat? 83 ayat, betul kan? Berapa lama? Kan setiap malam Jumaat baca Yasin. Berapa lama tu baca Yasin? 15 minit. Jadi kalau 50 ayat lebih kurang 10 minit. Sebab itu ulama letak waktu imsak. Imsak tu maknanya berjaga-jaga 10 minit sebelum masuknya tu. Berdasarkan hadis itu. Bukan mana tak boleh makan. Jaga-jaga ikut sunnah Nabi SAW, baginda berhenti 50 ayat sebelum masuknya subuh. Di antara kelebihan sahur, Allah dan malaikat, kita tahu waktu sahur ni waktu yang berkat. Apa lagi kelebihan selain daripada waktu yang berkat? Allah berselawat, Allah dan malaikat berselawat ke atas orang yang bersahur. As-suhur aklatun barakatun fala tad'u walau ay yajra'a ahadukum jar'atan min ma'in fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal musahhirin. Sahur adalah makan yang diberkati. Maka janganlah kalian meninggalkan sahur walaupun hanya seteguk air, minum seteguk air. Kerana sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat ke atas orang yang bersahur. Nabi SAW, innallaha wa malaikatahu salluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita disuruh berselawat kepada Nabi SAW. Allah dan malaikat berselawat ke atas baginda. Apa maksud Allah berselawat ke atas baginda? Allah menurunkan rahmat, kemuliaan, ketinggian darjat ke atas baginda Rasulullah SAW. Apa pula maksud Allah berselawat ke atas orang yang bersahur? Allah memuliakan, meninggikan darjat, memberikan pahala, rahmat, kebaikan ke atas orang yang bersahur. Jadi jangan lepaskan peluang. Dan apa amalan? Ada orang lepas sahur terus tidur. Mengejar yang sunat, tertinggal yang wajib sembahyang subuh pukul 10 pagi. Sebab sahur makan 2 pinggan, 3 pinggan, kekenyangan macam ulas sahur, akhirnya subuh pukul 10 pagi. Tuan-tuan dihormati lagi demikian. Ini bukan yang dianjurkan oleh agama kita. Lepas sahur jangan tidur. Tuan-tuan dihormati lagi demikian. Seperti Rasulullah SAW lepas sahur terus baginda solat subuh bersama sahabat-sahabat. Banyakkan istighfar. Waktu sahur, waktu yang digalakkan. Disuruh kita banyakkan istighfar, minta ampun dengan Allah Ta'ala. Sebab ada dalilnya dalam Al-Quran. Surah Az-Zariyat ayat 18, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan pada waktu sahur, siapa ni? Orang yang beriman, orang yang bertakwa, ciri-ciri orang yang bertakwa. Dan pada waktu sahur mereka selalu beristighfar, mohon keampunan kepada Allah Ta'ala. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa. Banyak istighfar yang Nabi ajar tu boleh kita amalkan. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ciri-ciri orang yang bertakwa. Sebab puasa ni nak melatih manusia menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Jadi ciri-cirinya orang yang bertakwa ni waktu sahur dia rajin
mohon ampun daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selagi boleh minta ampun, mintalah ampun. Dah dalam kubur so nak minta ampun, bukan masanya. Kubur bukan tempat untuk minta ampun dengan Allah Ta'ala. Kubur adalah hari transit, waktu transit sebelum kita dibangkitkan di padang mahsyar. Nak berdoa, nak beramal masa kita hidup, nak baca Quran masa kita hidup. Dah dalam kubur, time's up. Waktu nak solat 2 rakaat pun tak ada lagi dah. Nak baca Quran 1 muka surat pun tak boleh lagi dah. Bukan saya dalam kubur, baru meninggal. Meninggal pukul apa? Meninggal pukul 1:30. Lembut lagi badannya, lembut lagi, panas lagi, rasa panas lagi ni. Baru meninggal, baru tak sampai seminit meninggal, lembut lagi. Ketika itu kalau nak letakkan tangan dia atas dada, bolehlah. Jangan dah 2 jam baru nak letakkan tangan, dah koreh. Ni tengah lembut ni. Masih panas lagi. Baru menghembuskan nafasnya tak sampai seminit. Walaupun baru menghembuskan nafasnya yang terakhir, tak sampai seminit, nak baca Quran pun tak boleh lagi dah. Nak ucapkan subhanallah tak boleh lagi dah. Kau apa meninggal di 1:30. Last kali 1:29 lah. Sebelum menghembuskan nafas terakhir, kalau dia nak ucapkan kalimah la ilaha illallah. Tuan-tuan dihormati lagi dimuliakan. Baik. Solat tarawih kita munakasyah sikit. Solat tarawih hukumnya sunat muakkad, mesti dilakukan selepas solat isyak. Melainkan kalau orang itu dia musafir, dia sembahyang maghrib dan sembahyang isyak jamak takdim, maknanya lepas sembahyang isyak yang dilakukan pada waktu maghrib, belum masuk waktu isyak, boleh sembahyang tarawih. Ini kalau orang musafir. Kalau kita tak boleh. Kalau kita yang bermukim ni tak boleh. Lambat sangatlah nak sembahyang isyak. Habis sembahyang maghrib saya sembahyang tarawih. Nak menunggu isyak lambat lagi, mata dah mengantuk. Maklumlah dah makan 2 pinggan, 3 pinggan. Tuan-tuan dihormati lagi dimuliakan, mengantuk. Nak sembahyang tarawih lepas maghrib tak boleh. Dia mesti selepas solat isyak. Sebelum solat tarawih, seeloknya dirikan solat sunat ba'da isyak. Di masjid, biasa sembahyang tarawih ni di masjid di surau. Boleh tak buat di rumah? Boleh, tapi afdallah berjemaah. Bukan semua, segelintir. Boleh dikira segelintir. Habis saja sembahyang isyak, duduk diam, tunggu tarawih. Kenapa tak buat sembahyang ba'da isyak? Sembahyang ba'da isyak, sembahyang rawatib itu antara sembahyang yang sunat muakkad juga, sunat yang dituntut. Kenapa tinggalkan yang muakkad? Yang ni nak kerjakan yang muakkad yang tu. Buatlah sama-sama. Tambah lagi bulan Ramadan. Jadi satu kesilapan, kerugian. Siapa yang lepas sembahyang isyak tak ambil peluang untuk bangun sekurang-kurangnya 2 rakaat, atau nak cantik lagi 4 rakaat lepas isyak sembahyang ba'da, dia tak buat, terus sembahyang tarawih, satu kerugian. Tuan-tuan dihormati lagi dimuliakan. Dan yang seterusnya, bagi mereka yang masa zaman jahiliah dulu, zaman ni lah 30 tahun dulu, yang rambut masa tu pang ataupun rambut afro, ya, tahun 60-an 70-an, seluar bell bottom, zaman jahiliah, tak semayang, kaki joget, pantang ada joget lambak, dia orang nombor 1 sampai joget lambak lepas isyak, lepas maghrib sampai afdal katanya. Tuan-tuan dihormati lagi dengan zaman dulu lah, zaman jahiliah, tak semayang, bertahun tak semayang, 20 tahun 30 tahun tak semayang ustaz. Maka wajib mengqadanya, orang yang meninggalkan semayang ni dia wajib qada. Orang yang bukan sengaja pun
Bukan sengaja pun tertidur, penat sangat tertidur. Bangun-bangun pukul 10 pagi terlajak. Wajib qada tak? Wajib qada. Walaupun dia bukan sengaja tinggalkan, tertidur, kepenatan, keletihan. Balik kau jawab pukul 2 pagi, 3 pagi, mata mengantuk, letak loceng. Macam mana kuat sekalipun alam pun tak terjaga juga. Memang tak terjaga dia. Tahu-tahu la ilaha illallah dah pukul 10 pagi. Ada tak kes macam ni? Ada. Wajib qada tak? Wajib qada. Ini kan sengaja meninggal. Itu tak sengaja, bukan sengaja. Dia nak meninggalkan sembahyang subuh, tak sengaja. Wajib qada. Yang sengaja zaman jahiliah dulu dah tak sembahyang. Lama bertahun-tahun Ustaz, macam tu banyaklah saya kata ya. Wajib tu hutang dengan manusia wajib bayar. Hutang dengan Allah lagilah wajib bayar, maka bayarlah. Setakat mana sedaya upaya kita bayar sampailah kita mati. Dalam keadaan tak cukup, tak selesai qada, Allah Maha mengetahui. Janji kita bayar. Tuan-tuan dihormati lagi kan. Jadi saya pun dah beri peringatan untuk berhenti. Ambil peluang masa tarawih itu. Bagi mereka yang nak qada sembahyang subuh ni, masa tarawih itu orang tengah sembahyang tarawih, kita qada sembahyang subuh. Boleh ke tak boleh? Boleh. Siapa tahu? Bukan kita baca niat kuat saja aku sembahyang qada subuh 2 rakaat. Niat ini dalam hati, siapa tahu? Kan? Jadi kalau 20 rakaat, dia dapat 5 qada sembahyang subuh secara sempurna. Qada, wajib qada. Jadi sekarang itulah yang dapat saya kongsikan pada hari ini. Mudah-mudahan ada kebaikan buat diri saya dan diri tuan-tuan sekalian. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.